Okay, ada sahabat bertanya, macam mana nak bagi daun ni tak dimakan belalang ataupun serangga perosak. Ni saya punya pokok kunyit, alhamdulillah dia cantik, tak dimakan, tak berlubang-lubang, tak dimakan serangga. Kalau korang nak tahu, serangga perosak ni memang kita kena cegah menggunakan racun lah sebenarnya. Tapi dalam pasaran banyak jenis racun, ada racun kimia, ada racun organik. Tapi saya nak show kepada korang, korang pakailah racun yang jenis organik. Yang ni saya pakai jenama ni. Dan kalau korang nak sembuh racun, pastikan sembuh pada sebelah petang, pada lewat petang. Sebab serangga perosak ni biasanya dia akan keluar pada sebelah petang. Sembuh je lah macam ni. Racun ni boleh kata untuk semua jenis serangga. Nak guna untuk gunaan rumah pun tak ada masalah. Contohnya semut dalam rumah banyak, lalat ke, boleh je. Memang sangat berkesan. Dan kalau kau tengok video sebelum ni, kalau tanya saya baja, saya pakai baja ni je. Baja CRP ni je. Kau boleh tengok video sebelum ni, saya ada tunjuk. Kalau kau tanam pokok kunyit, kena rajin trim lah. Kalau dah kuning, dah keluar, kalau dah kering-kering, ada hujung-hujung kering ni, kau gunting je. Gunting sahaja. Tapi jangan dibuang. Masukkan semula dalam pasu ni. Supaya dia akan menjadi bahan organik. Dan tanah korang akan lebih subur lah. Gunting je. Kalau korang nak dua-dua barang ni, sudah letakkan dalam beg kuning. Selamat berkebun.